Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey. Hari ni kita cakap bahasa logat. Logat utara. Tu. Ni logat besut ni. Okey. Ni orang besut. Logat Kelantan, Batam Timur. Okey. Tapi macam bising ke hujan. Nak pakai Mana hujan? Nak pakai mic lah. Dengar aku. Hari ni hujan. Bising sikit. Bising sikit ni. Pagi sebelum subuh dah hujan dah. Sampailah ni. Tak berhenti. Okey. Kalau besuk cakap manis leting, utara cakap? Manis meleceh. Oh, manis melecah. Manis meleceh. Kalau orang besuk panggil lecah tu, lecah tu macam rasa yang lain tau. Okey. Panas dering. Panas terik. Panas dering ya. Panas terik ke? Panas terik. Ya ke? Bukan panas lik-lik. Panas lik-lik pun boleh lah. Panas terik, panas lik-lik. Okey. Tawar hebe. Tawak ni. Tawak. Tawak apa? Tawak hebiak. Tawak hebiak. Okey. Tawak hebiak. Comel lote. Lawa. Cantik Bukan segok. Segok pun boleh, cantik pun boleh. Dia orang utara ni, dia bagi pada 2-3 kategori tu. Okay. Kalau orang Perlis cakap Star Perlis, orang Kedah cakap Star Kedah. Kalau orang seberang perai utara dia cakap utara dia. Okey. Pak Cap ni antara tengah-tengah lah, seberang perai utara dengan Kedah. Kedah orang letak. Okey. Ayat. Gong selalu nata ni. Gong selalu? Gong selalu nata ni. Dia tak faham lah cakap ni. Macam mana ni? Hang ni loklak lah. Betul. Okay. Hang loklak lah. Boleh tengok. Okey. Nak pergi mana tu? Hang nak pergi mana? Marilah makan dulu kalau pagi-pagi. Kalau lalu pagi-pagi tu singgah di di warung-warung ke kata. Marilah singgah makan dulu. Main menyorok dulu. Sak lah. Main menyorok sak. Main menyorok sak kan, main menyorok dulu. Main menyorok sak. Sak dulu. Sak dulu. Okey. Main nyorok sak dulu. Gitu. Gitu. Dah lah sak lepas tu dulu pula. Garik singgah jangan duduk tubik tanah. Yang tu. Senja jangan keluar rumah. Senja jangan duduk keluar. Jangan duduk keluar rumah. Jangan duduk keluar rumah. Okey, hari ni kita makan roti prata lah segera. Moksu sama-sama simpan dalam peti. Ataupun buat sendiri roti puri. Kalau ada gulai ke kari apa ke, boleh makan lah pagi-pagi senang sikit. Jadi kalau hujan-hujan gini kan susah nak tubik kan. Nak tubik luar susah. Jadi kita makan lah buat sendiri. Gini senang. Kalau gula-gula senang. Hari ni besut cuaca hujan. Hujan. Sebelum subuh pagi tadi sampailah ni hujan tak berhenti lah ni dah pukul 9 dah. Dah pukul kalau sini kata pukul, dia kata pukul. Dah pukul 9 tu hujan. Pukul ulak. Ketuk ulak ketuk ulak bukan katuk ulak. Bukan pukul ulak. Katuk. Katuk. Katuk ulak. Kalau pukul jam. Hujan ni tengok lebat, gelap langit ni. Jadi Moksu buat roti segera. Roti prata segera dengan kuah gulai daging. Kemarin dia buat gulai daging. Gulai daging. Apa? Tulang. Kita kata daging. Dia kata daging. Tulang yang isi, lepas tu kentang. Ketai, ubi ketai. Sini beri ketai. Ubi ketai.
Tak nak kecil kentang lah, lebih kentang. Lepas tu jadi kami ada kat rumah ada roti perasa frozen. Sipe. Makan ni sedap lah ni. Mari kita makan. Teliok lah, tengok. Teliok pun dah teliok dah. Roti panas. Roti panas-panas hujan-hujan ni. Hujan ni. Dengan apa nama ni? Kuah gulai daging. Gulai daging. Okey, jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kuah dulu. Kuah kemarin ni. Perangat. Orang utara kalau buat gulai ikan ke, gulai daging ke. Kalau esoknya tu perangat kuah gulai ni cicah lah. Pek ngah. Cicah lah dengan pek ngah ke. Lempeng nyo tu pek ngah. Roti Bengali ke, kalau ada roti Bengali ke. Ataupun roti yang frozen macam ni kan. Bestnya hujan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Gulai kemarin. Gulai kemarin Okey semua, kalau nak tengok lagi video-video daripada kami, cerita-cerita dan kisah-kisah daripada kami, perkongsian daripada kami, jangan lupa follow rapat-rapat. Okey, bye. Assalamualaikum. Mai makan.